kelebihan tersebut kita ambil dan kita pergunakan, yang mudah-mudahan segala amalan-amalan yang kita laksanakan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada kita sedar ataupun tidak, apabila kita telah meletakkan diri kita sebagai insan-insan yang beriman kepada Allah, manusia yang tunduk, yang disebut sebagai mukmin, yang disebut sebagai mukminah, yang disebut sebagai muslim, yang disebut sebagai muslimah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kelebihan kepada kita dalam masa dan tempoh usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semasa kita berada di muka bumi ini. Dia tidak sama dengan insan yang belum lagi mengenal Allah, tidak sama dengan manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beriman kepada Allah. Mengapa? Sebab orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada mereka keberkatan hidup mereka di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya orang yang beriman itu menggunakan masa yang ada di muka bumi ini untuk benar-benar mencari dan meraih jalan-jalan untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya barakah itu diturunkan, sebab para ulama menyatakan barakah itu lughatan dari sudut bahasa adalah az-ziyadah wan numu. Ya, barakah itu adalah merupakan ziyadah, pertambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mentafsirkan hibatun ilahiyah ikhtassahallahu biha ba'dul khalqi atau kama qala, ya, sebagaimana yang diperkatakan oleh sebahagian para ulama bahawa sesungguhnya barakah itu adalah merupakan suatu pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah khususkan kepada sebahagian makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di muka bumi ini. Ada kalanya keberkatan itu berkait dengan masa, seperti mana yang berlaku pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah merupakan hari yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkatan kepadanya. Futihat abwabul jannah, ya, ghulqat abwabun nar, suffidatus syayatin. Kelebihan masuk bulan Ramadan, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan semuanya dibelenggu. Masuk sahaja bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, bumi yang dipenuhi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Bulan Ramadan apa lagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan? Nuzul Lailatul Qadar, akan turunnya malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu, yang mana para ulama akan terus melihat dan menyaksikan seluruh manusia yang dapat beribadah kepada Allah dan mendoakan kepada mereka, ya, hatta matla'il fajr, sehingga terbitnya fajar. Ketika itu masuk saja subuh. Bayangkan kelebihan demi kelebihan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada masa dan juga waktu tersebut. Dan ada kalanya keberkatan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak terikat dengan masa, dia tidak terikat dengan keadaan, tapi dia terikat dengan tempat. Antaranya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa bumi Mekah itu adalah bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ya, Mekah itu adalah merupakan bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan petunjuk kepada sekalian alam. Dan bumi tersebut itulah merupakan bumi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuklah bumi Madinah. Nah, bumi tersebut adalah bumi yang diberkati oleh Allah. Mana lagi? Antaranya bumi Masjidil Aqsa yang Allah nyatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Bahawa sesungguhnya Masjidil Aqsa adalah merupakan kawasan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lekang untuk mengajar dan mengajak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan orang yang beriman. Kalau nak berjalan, nak pergi menuju ke sebuah masjid ataupun nak pergi bermusafir, bermusafirlah kepada 3 buah masjid, kerana 3 buah masjid ini adalah merupakan kawasan tempat letaknya ataupun tanah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya berlipat kali ganda. Di bumi Masjidil Aqsa itu sekali kita lakukan ibadah menyamai dengan 500 kali pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Bumi di mana Madinah pula adalah merupakan tempat sekali kita lakukan itu menyamai dengan 1000 kali ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah seterusnya sebanyak sampai di bumi Makkah 100.000 kali ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaknya tempat tersebut. Bumi Quba, menunaikan ibadah salat di bumi Quba itu ataupun di Masjid Quba itu juga diberikan kelebihan
sebagaimana yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyamai dengan pahala orang yang menunaikan umrah. Subhanallah, kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru daripada itu, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang yang beriman, perlu kita mencari keberkatan-keberkatan seumpama ini, supaya hidup kita ini tidak terbuang begitu sahaja. Pahala yang kita lakukan itu bukan sedikit, sebaliknya perbuatan yang sedikit kita lakukan, tapi lipatan kali ganda pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana perbuatan yang kita lakukan itu mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mulakan dengan ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-96 itu. Antaranya Allah Subhanahu wa taala nyatakan, walau anna ahlal qura amanu lafatahna, ya, walau anna ahlal qura amanu, tamam, dalam surah Al-A'raf. Surah An-Nahl ayat yang lain, surah Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya, walau anna ahlal qura, sesebuah penduduk ataupun penduduk yang berada pada sesebuah tempat, amanu, mereka beriman, benar-benar beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, nescaya kami akan bukakan ke atas mereka itu keberkatan daripada langit dan juga bumi. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu keberkatan yang cukup indah. Kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah ketika mentafsirkan ayat tersebut, maksud keberkatan daripada langit itu apa dia? Allah menurunkan hujan saat ketika bumi itu memerlukan bantuan air untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kawasan bumi tersebut subur dengan tumbuh-tumbuhan. Apa jenis tumbuh-tumbuhan yang ditanam ketika itu, setiap tumbuhan tersebut akan tumbuh dalam keadaan subur. Allah jadikan dunia pada penduduk tersebut hidup dalam keadaan aman damai. Siapa yang tidak mahu untuk mencari keadaan seumpama ini? Setiap daripada kita berusaha. Kalau begitulah yang kita mahukan dan kita inginkan, tolong hidupkan kawasan kita itu sebagai kawasan insan yang sentiasa hidup dalam keadaan beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sistem kehidupan itu perlu diperbetulkan. Sebagai seorang jiran, bagaimana adab ketika kita bersama dengan jiran, ya, pelajari tentang ilmu-ilmu yang berkaitan tentang muamalah, hubungan sesama jiran. Bagaimana pula dengan rumah Allah Subhanahu wa taala yang mungkin telah dibina di kawasan tersebut, sudahkah kita hidupkan dengan melaksanakan solat-solat yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah? Bagaimana pula dengan keadaan ahli keluarga kita? Nah, kalau beginilah yang berjaya, tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya kawasan dan tempat tersebut itu akan mendapat keberkatan daripada Allah. Justru daripada itu, usahakan untuk kita menjadikan dunia kita, dunia kehidupan kita, kawasan tempat kita berada itu menjadi bumi yang sentiasa berada dalam keadaan mendapat barakah daripada Allah. Syaratnya, lahirkan insan-insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lahirkan insan yang beriman kepada Allah ini bagaimana? Maka tidak lain dan tidak bukan, kita kena belajar. Ya, apabila kita tidak mempelajari sesuatu ilmu itu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi musuh kepadanya. Justru daripada itulah kadang-kadang kita melihat manusia yang tidak faham, akhirnya mereka bertelagah, bergaduh. Sedangkan jelas daripada Al-Quranul Karim Allah menyatakan demikian. Sebab soal baik dan buruk dalam hidup ini kadang-kadang dia tidak boleh diukur dengan akal kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik dan buruk dalam kehidupan kita, kita ukur dengan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya dari sudut akal kita, kita kata tidak baik, tapi dari sudut kehendak Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan satu kebaikan yang perlu kita lakukan. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jelas daripada Allah, Allah menyatakan demikian. Kemungkinan sesuatu yang kamu benci itu baik bagi kamu, dan kemungkinan sesuatu yang kamu tidak sukai itu, sesuatu yang kamu sukai itu adalah merupakan sesuatu yang tidak baik bagi kamu. Dan dalam hal inilah kita nak menentukan yang baik ataupun yang buruk. Sumbernya itu adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lan tadillu bihima ma in tamassaktum kitaballah wa sunnati, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kalau sekiranya kamu berpegang dengannya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran, dan juga sunnati, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu
itulah pegangan dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan dengan pegangan ilmu yang dibawa ataupun dipelajari itu akan memimpin kehidupan kita untuk menjadi insan yang benar-benar beriman kepada Allah. Dan kita perlukan juga unsur untuk melahirkan keimanan itu dengan menjadikan diri kita insan-insan yang bertakwa, yang secara ringkasnya kita tahu takwa itu ditarifkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertama iaitulah dengan kita melahirkan rasa takut kita kepada Allah, al-khawfu minal jalil. Hidup sentiasa takut, tunaikan sembahyang, terasa solat yang kita laksanakan ini apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Al-Quran yang kita lakukan, kita baca saban hari, kejar kita untuk menghatam 30 juzuk Al-Quran. Tadi duk bincang-bincang tanya makan tu, kata yang paling banyak hatam Al-Quran tu muslimat. Tanya muslimat dah berapa kali? Mungkin dah 6 kali hatam Al-Quran, Ustaz. Alhamdulillah, banyak kita kejar kepada hatam Al-Quranul Karim. Banyak kita membaca Al-Quranul Karim. Pada saat ketika kita membaca tersebut, apakah bacaan kita tadi niatnya nak hatam Quran ke, ataupun niatnya kita nak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun kerana Allah Subhanahu wa taala? Nah, punca perlu diperbetulkan semula. Takut-takut amalan yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru daripada itu, lahirkan rasa takut untuk melahirkan ciri insan yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya yang kedua, iaitulah dengan wal amalu bit tanzil, cara untuk melahirkan insan yang bertakwa kepada Allah. Kita tidak boleh lari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan kita beramal dengan apa jua penurunan daripada Al-Quranul Karim. Segala kewajipan yang ada di dalam Al-Quran tidak boleh kita nafikan dan tidak boleh kita buang begitu sahaja. Sebaliknya, segala kewajipan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah merupakan matlamat utama untuk kita laksanakan sepanjang kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya disebut juga untuk melahirkan ciri insan yang bertakwa kepada Allah, war-ridha bil qalil. Redalah kita dengan sedikit apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur makanan yang disediakan tahun ni nampak sikit, ya alhamdulillah, syukur. Mungkin makan dengan kurma yang ada, kuih yang ada, alhamdulillah, itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang Allah berikan kepada kita, syukur alhamdulillah. Mungkin kalau disediakan makanan yang banyak, kita tak larat nanti nak menunaikan ibadah pada waktu malam, apatah lagi nak qiyamul lail, esok ada qiyamul lail dia. Dengar qiyamul lail esok ni serba salah ibadahnya. Nak apa nak cari alasan? Kalau biasanya mungkin datang ke masjid, tiba-tiba ataupun datang ke surau nak cari alasan esok ni apa. Kalau kawan-kawan tanya, kalau tak dapat pergi menunaikan solat-solat tarawih dan sebagainya. Untuk malam tu makan banyak-banyak, ya, akhirnya kata minta maaf lah, bagi esok ni berat nak bangun, bangkit dan sebagainya, susah kita. Baik, para hadirin, reda kita dengan sedikit itu kerana yang sedikit itu kadang-kadang dia boleh memberikan keberkatan. Saya teringat ada suatu kisah yang berlaku kepada Rasulullah, dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Kisah yang berlaku satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 6 orang, ya, makan dalam satu talam yang besar. Ketika itu fi sitta nafar min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan 6 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masing-masing pun makan. Mulakan dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Sesudah daripada membaca bismillah, habis saja baca bismillah, dan kemudian pada saat yang serupa ketika itu masing-masing pun makan. Tiba-tiba ja'a Arabi, datang seorang Arab ketika itu masuk, dan kemudian fa'akala luqmatain. Pada saat ketika itu dia pun makan baru 2 suap. Rasulullah tengok sahaja lelaki tersebut datang, dalam keadaan dia datang, kemudian dia makan suap. Dia makan tidak bersama dengan Rasulullah, ada satu pinggan yang lain makan ketika itu baru 2 suap. Rasulullah kata, lau samma lakafakum, kalaulah sekiranya dia menyebut nama Allah, baca bismillah, makanan yang dia makan itu sama dengan kita makan ni bersama ni. 7 orang, seorang makan sama dengan 7 orang. Nah, itu cek balik kita. Tengok makan 4 pinggan tu sebab apa? Agak-agak sebab tak baca bismillah, ataupun bagaimana? Orang yang makan 1 pinggan alhamdulillah kenyang, tapi kadang-kadang kita makan sampai 4-5 pinggan masih lagi tak kenyang-kenyang. Kena cek balik mungkin keadaan tersebut, kerana mungkin tidak diberkati makanan yang kita makan ketika itu. Rasulullah kata, kalaulah dia menyebut baca bismillahirrahmanirrahim itu, sama makanan yang dia makan itu boleh memadai seramai 7 orang makan. Subhanallah, hanya sekadar baca bismillah, makanan yang sedikit itu boleh memberikan keberkatan dalam amalan pemakanan yang telah pun diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian nak lahirkan sifat takwa itu, iaitulah isti'dad liyaumir rahim.
kita bersiap sedia untuk bertemu di hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak bersiap sedia bagaimana? Lihatlah cerita-cerita di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, yang menariknya ada satu ayat, kalau tidak silap, dalam surah Ibrahim pada ayat ke-21. Boleh rujuk sama ada 21 ataupun ayat ke-22. Itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sikap bagaimana ahli neraka. Ahli neraka ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika mereka berada dalam neraka, mereka rupanya bukan bersendirian. Mereka masih lagi diberikan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbincang sesama mereka. Setelah mereka dikenakan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu, ya Allah, teruknya siksaan. Sebab siksaan paling ringan sekali ahli neraka itu, iaitulah dengan diletakkan bara api batu yang ketika itu diletakkan pada kaki, ya, ibu jari kaki ketika itu, sehingga menyebabkan otak menggelegak. Itu paling ringan. Yang kita rasakan, Masya Allah, sampai otak menggelegak, itu begitu dahsyat sekali. Dan itu adalah merupakan ahwanul azab, azab yang paling ringan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat ketika itu, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, mereka tengok, ya Allah, kenapalah teruk sangat azab yang mereka terima. Dan akhirnya mereka bincang sama mereka. Ada perbincangan. Sahabat-sahabat sejawat mereka itu bincang. Dan apa yang dibincangkan ketika itu, mereka bincang, agak-agak ni bagaimana kita nak buat, nak lepaskan diri kita daripada cengkaman azab yang Allah sediakan kepada kita, siksaan azab ini. Dan akhirnya masing-masing bincang. Dan kemudian kebetulan ada suatu pandangan yang dikemukakan oleh ahli neraka ketika itu. Pandangannya apa dia? Mereka kata, cuba kita fikirkan semula semasa kita berada di dunia dahulu. Cek balik, apa agak-agak punca yang menyebabkan orang yang berada di dunia itu dia masuk dalam syurga. Dan akhirnya mereka membuat dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, yang menyebabkan seseorang itu masuk dalam syurga kerana mereka menangis takutkan Allah. La yalijun nar, dalam hadis Nabi SAW, tidak akan masuk dalam neraka itu seseorang yang menangis min khasyatillah, kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan perbuatan berdosa, rasa bersalah, menitiskan air mata bila mendengar ayat-ayat yang berupa azab, ketika itu terasa seakan-akan kita akan berada di dalamnya, waktu itu menangis. Nah, orang yang menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala itu, maka mereka ini akan dipelihara daripada dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru daripada itu mereka pun menangis. Subhanallah, masing-masing pun tengok. Kita cuba untuk menitiskan air mata, masing-masing semua menangis, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seorang menangis, yang kedua menangis, dan seterusnya, masing-masing menangis. Sehinggalah sampai 500 tahun mereka menangis. 500 tahun mereka menangis. Kita menangis ni berapa minit je? Tak lama, tuan-tuan. Menangis ni sepanjang bulan Ramadan ni, cuba cek balik kita hari yang pertama sampai hari ke-20, dan berapa kali kita menangis. Belum mula lagi Ustaz, insyaAllah qiyamil lail nanti kita nak cuba menangis. Masya Allah, ya. Usahakan kita untuk menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menilai semula, muhasabah balik tentang keadaan diri ini. Betapa banyak nikmat yang percuma Allah berikan kepada kita yang tidak berbayar. Sedangkan kalau kita pergi ke hospital, bukan main mahal bayarannya. Mata kita buta, nak beli mata tu berapa juta mata kita. Tukar tangan yang baru, kalau tangan kita putus, berapa juta bayaran. Bahkan mungkin tak akan jumpa pengganti kepada tangan kita. Tiba-tiba Allah berikan kepada kita, Masya Allah, kita masih lagi tidak mensyukuri akan nikmat tersebut. Terasa bersalahnya kita menangis. Nah, akhirnya mereka menangis 500 tahun, tak selesai juga masalah mereka. Dan kemudian mereka bincang balik, kita tak boleh jadi ni, kita menangis pun masih lagi Allah mengekalkan kita dalam neraka. Dan sesudah daripada itu mereka bincang balik, kemungkinan Allah nak tengok agaknya kita ni sabar tak dengan sabar ataupun tidak dengan ujian daripada Allah. Dan akhirnya mereka kata, tak apa, kita cuba bersabar lagi. Dan mereka terus bersabar. Sebab punca yang kedua menyebabkan seseorang masuk syurga itu kerana kesabaran yang ada pada diri mereka. Justru daripada itu mereka pun bersabar dan terus bersabar. 500 tahun mereka bersabar. Tiba-tiba sesudah sampai tahun yang ke-500 itu, mereka tengok balik, tetap sahaja mereka berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kata-kata tersebut dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim. Allah menyebut, sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama ada ke atas kita ini jazina, kita ni menangis, am sabarna, ataupun kita bersabar atas apapun ujian daripada Allah, malana min mahis, tiadalah bagi kita jalan untuk keluar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal berada di dalamnya. Dan kalau tuan-tuan lihat dalam ayat tersebut, Masya Allah, Allah rakamkan suatu dialog yang cukup panjang ahli neraka.
Mula-mula mereka mempersalahkan rakan-rakan mereka, ya, kubara'ana ni, orang-orang besar kami ni, punca ni sebab saya masuk dalam neraka ni, ya Allah, puncanya kerana orang-orang besar ni, dia yang memberikan pengaruh kepada kami dan akhirnya kami terikut, ya Allah. Ya Allah, salahkan dia. Dan bila ditanya dengan orang yang besar tadi, orang-orang yang berpengaruh ketika itu yang mempengaruhi mereka untuk masuk dalam neraka, dia kata, apa pula kami tidak ada kuasa, kenapa salah mereka? Yang mereka tolong ikut aku ni, ikut kami ni, kenapa? Nah, akhirnya yang orang yang berada di bawah tadi, dia minta pada Allah, ya Allah, kau berikan azab di'fain, tolong berikan azab kepada mereka 2 kali ganda daripada kami. Kalau kami kena sedikit, kenakan dia 2 kali ganda. Nah, itu doa daripada ahli neraka yang menjadi pengikut kepada orang-orang yang besar ketika itu, ataupun pengikut kepada orang yang berpengaruh. Sebab itu tuan-tuan, ingat, kalaupun mungkin kita ada kuasa untuk mempengaruhi seseorang, pastikan pengaruh kita ini kita pergunakan untuk kebaikan. Jangan sampai kita bawa kepada kejahatan. Sebab setiap kejahatan itu bukan di dunia sahaja dibalas oleh Allah. Dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti permintaan ahli neraka juga, dia akan minta kepada Allah, akan dikenakan kepada mereka yang membawa manusia ini ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mereka juga berdialog ketika itu menyalahkan syaitan. Syaitan, kau punca yang menyebabkan kami masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kau mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan berkata ketika itu, kalau kami ada kuasa, pastinya kami akan keluarkan kamu, tapi kami tak ada kuasa, wahai sahabat-sahabat. Justru itu, marilah kita duduk bersama-sama dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyahzubillah. Sedih mereka ketika itu membayangkan, ya Allah, tempat kekal mereka itu adalah api neraka Allah. Nah, kerana itulah para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muhasabah balik diri kita untuk menjadikan kita ini insan-insan yang sentiasa bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita tidak tahu bila. Kalau kita lihat hari ini, Masya Allah, betapa ramainya yang telah meninggalkan kita mungkin sebelum Ramadan, dan ramai juga yang meninggal pada bulan Ramadan. Ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang mungkin diberikan kelebihan untuk bertemu dengan Allah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan mereka bertemu dalam keadaan Allah meredai segala amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka sepanjang hidup mereka itu di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah.
hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itulah di antara beberapa perkara masa tidak mengizinkan untuk kita berbicara dengan lebih panjang. Sebab insyaAllah kita akan melaksanakan sebentar lagi solat sunat tarawih. Apapun satu perkara yang terakhir untuk memastikan kita dapat meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya juga iaitulah dengan kita memperbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan umat Islam itu antaranya dengan doa, dan senjata umat Islam sebenarnya juga adalah merupakan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah merupakan senjata orang yang beriman. Banyak dalil-dalil daripada hadis Rasulullah, sekiranya kita mengamalkan doa-doa yang tertentu itu ada kelebihan-kelebihan. Hatta ketika kita bersama dengan isteri kita, saat bersama, ya, maklum sajalah bulan puasa ni puasa di siang hari, jadi malam nak bersama dengan isteri, ketika itu ada doa yang diminta oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan mimma razaqtana. Di antaranya Rasulullah kata, ya Allah, jauhkanlah kami ini daripada gangguan-gangguan syaitan. Ya Allah, kau jauhkanlah syaitan itu daripada apa yang telah kau rezekikan kepada kami. Nah, itu ada dua riwayat, satu daripada Imam Al-Bukhari dan satu lagi daripada Imam Muslim. Rasulullah SAW menyatakan mereka yang membaca doa seumpama ini saat ketika bersama dengan pasangannya ketika itu, maka sekiranya ditakdirkan oleh Allah dapat anak-anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kerana kita terlupa, itu di antara punca kadang anak-anak kita ini ada gangguan-gangguan yang tertentu kerana terlupa dengan permohonan doa yang patutnya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pergunakan. Justru daripada itu, banyakkan kita memohon doa, hafal dan amalkan doa-doa yang telah pun diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana setiap doa yang telah pun diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keberkatan-keberkatan yang dapat memberikan jaminan hidup kita ini mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap itu merupakan kelemahan diri ini. Alhamdu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدنا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.